Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis doa selamat bagi drama Tarik Rizwan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis doa selamat bagi drama Tarik Rizwan. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan majlis kepada Ustaz Fauzan untuk memulakan majlis bacaan doa. Dipersilakan. Dan muslimat. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini adalah bagi merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran. Kurniakanlah keselamatan pada kami, keselamatan pada rakan-rakan sejawat kami, keselamatan pada seluruh ahli keluarga kami, keselamatan pada tetamu-tetamu undangan kami, dan segala urusan kerja-kerja kami, khususnya di dalam pembikinan drama ini, yang akhirnya nanti akan lahir sebuah drama yang berkualiti dan berkesan. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih banyak-banyak kerana diberi peluang lagi untuk bekerja bersama bos saya, David Teo, dan juga Madam Jane di dalam karya Tarik Rizwan. Dan selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada pihak Astro kerana sudi bagi saya peluang lagi untuk mengarah di bawah arahan Astro. InsyaAllah, kita doakan moga ianya trending. Amin. Amin. Karya ini menjadi asbab yang terbaik untuk para penonton. Saya pun baca feedback daripada TikTok dan segala-segalanya. Di dalam novel dan juga untuk divisualkan adalah totally different. Kita hanya ambil serba sedikit di dalam novel untuk divisualkan. Sebab novel, penghayatan dan visual dan angan-angan adalah totally different apabila kita nak memvisualkan. Tak ada, kita tak bagi yang teruk, kita tengok yang cantik, kita buat macam mana, kita kasih jadi. Selain itu, terima kasih kepada pelakon-pelakon hebat saya, barisan-barisan hebat saya. Hero dan heroin saya iaitu Merkin dan juga Kasmina. So, di sini antara cabaran dia adalah saya bekerja dengan orang baru dan juga barisan-barisan baru. InsyaAllah, saya percaya jika mereka memberi komitmen yang baik dan mereka memberi segalanya kepada saya juga mampu memberi segalanya kepada mereka. InsyaAllah. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Selamat datang pada media cetak elektronik. Selamat datang pada pihak Astro. Juga kepada semua tamu yang dijemput. Khas kepada semua artis-artis generasi baru. Kita kata ini semua masa depannya heroin and hero Melaya. Saya sangat bertuah dan berbesar hati bahawa kita membuka tirai dalam Hari Raya terus ada projek. So, kita akan memanggil puan pengarah kita yang cukup popular sekarang di dalam semua TV station drama. Tetapi kita nak dia cemerlang balik di dalam pengarahan film kita. Dan juga Astro tak pernah berhenti, setiap tahun kita terbit untuk Astro drama. Tak kira before MCO, selepas MCO tak pernah putus bersama dengan pihak Astro. Dan kepada pelakon muda, saya juga harap jodoh kita boleh kekal. Amin. Amin. Dan menjadikan masa depan meletup-letup jadi hebat punya pelakon. Okey, akhirnya dengan sebuah pantun akan. Burung merpati terbang tinggi. Singgah di dahan pohon cendana. Apa tu pula tadi? Drama Tarik Rizwan memang luar biasa. First of all, thank you so much, Bob. Thank you, Kaira. Thank you, Astro. Sebab adakan salah satu cerita yang bila saya baca, saya tak sabar nak jadi karakter tu. Bila saya baca skrip, saya ada dekat dalam cerita tu. Thank you, kawan-kawan. Me time, kita bakar Astro macam dengan cerita ni. Assalamualaikum semua, saya Kasmina Karim dan saya akan memainkan watak Husnia Radwa. First of all, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Astro, Kak Iza, Syawal and also production
Terima kasih Big Boss. And also Cik Huda. Terima kasih sebab tulis fantasy novel yang telah menyentuh hati sangat ramai orang. Sampaikan saya dengan mereka dapat watak ini insyaAllah dengan baik. Dan khas percaya apa-apa yang Kak Ira Rahman sentuh akan jadi magic. So khas I believe that we're all in good hands. Terima kasih. So, thank you so much kepada MIG Boss kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membuat watak ni, dan juga kepada pengarah kita Khairul Rahman. Sebenarnya saya just nak share sikit je. Bila saya berada di sini sekarang ni, bila director di sinilah pertemuan saya dengan Khairul Rahman pertama kali dalam drama Cinta Ilmu Mr. Photographer. Dan ketika itu habis syuting, saya cakap dalam hati saya nak kerja lagi dengan Khairul Rahman. So saya dapat second time hari itu. So walaupun watak ni tak banyak untuk drama Tarik Rizwan ni, tapi saya nak bekerja juga dengan Khairul Rahman. Itu semua Kak. Itu semua. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada bos, pengarah Kak Ira, kepada semua kru-kru dengan cast. Saya sangat bersyukur dan I'm very excited to bekerja sama dengan semua orang. Terima kasih kepada MIG sebab ini adalah kali pertama saya ada bekerja dengan MIG. Nak ucapkan terima kasih kepada Astro, and yeah, I'm very excited to kerja dengan semua orang. Thank you so much. Sebenarnya to be honest, saya cakap Noki pun happy bekerja sekali dengan Kak Ira. Sebenarnya Noki memang kena target. Menunggu juga panggilan dari Kak Ira, alhamdulillah Noki dapat. Dan juga bos, thank you having me here. Astro, thank you so much. InsyaAllah cerita ini akan memberi impact kepada semua orang, insyaAllah. Kita akan bekerja keras untuk cerita ini. Terima kasih semua. Tak sabar rasanya nak shoot, nanti tak sabar rasanya untuk kita bekerja sama-sama untuk cantikkan lagi Tarik Rizwan ni untuk begitu bentuk macam Kak Ira cakap tadi. So yeah, saya excited. Thank you semua. Terima kasih sebab pilih saya. Thank you so much. And harap kita dapat bersama dengan baik sekali. Of course, thank you so much, Big Boss, and Khairul, and Astro for this great opportunity. And I would also like to say thank you to the author, Huda. Saja, thank you so much. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izaman. Saya memegang watak sebagai Bagat Hafiz. Selamat Hari Raya. Saya nak minta berterima kasih dekat Big Boss, dekat Kak Ira, bagi kepercayaan dekat saya untuk memegang watak Bagat Hafiz ni, dan juga kepada Astro, dan juga terima kasih kepada Kak Huda. Dan kita akan menjayakan, insyaAllah cerita ni dia akan naik rating dia, insyaAllah. First saya nak cakap thank you je semua menjayakan event ni. Semua orang, Kak Astro, Kak Huda, semua orang datang juga. Also nak cakap yang saya bersyukur diberi peluang dan tanggungjawab untuk bawa event ini. Itu saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini, terutamanya bos, Kak Ira dan Kak Rizky di sini. Saya sangat bersyukur dapat bekerjasama dengan semua pelakon-pelakon yang hebat dan orang-orang yang terkemuka yang saya rasa boleh menjadikan pengalaman yang signifikan kepada masyarakat. Saya harap kita akan bekerjasama dengan sempurna, insyaAllah. Kita doakan cerita ini akan berjalan dengan lancar dan menjadi trending. Thank you so much. Pertama, saya terima kasih kepada semua yang ada kat sini, terutamanya kepada Big Boss, Kak Ira, dan terima kasih sebab ambil saya. Ini merupakan debut pertama saya dalam drama TV, so saya sangat excited dan harap boleh bekerjasama dengan semua pihak, kru dan juga pelakon. Terima kasihlah kepada tim produksi, tim Astro memberi peluang kepada saya untuk menjadi salah satu watak yang boleh menjayakan Tarik Rizwan. Terima kasih. First of all, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MIG, Big Boss. Thank you so much to Astro for this opportunity. Sebenarnya dalam Wish watak psychotic and I can't recall it. Thank you. Thank you to Huda for this amazing character that you wrote down. I tried my best for you. And this is my second time kerja dengan Kak Ira. Yeah, this story is going to be great and everyone here is great. So I believe that this karya is going to be amazing. Yeah. Thank you. 1, 2. Thank you. Q. Ada lagi? Tutup lagi je. Konti. Tutup kan? Okey. Tutup kan? Tutup lagi kan? Benar.